telah dibelanja pembangunan di sebuah sekolah termasuk SMK, SK, AJKC, AJKT dan juga sekolah agama. 15% sebenarnya dibelanja di SMK Jalan Menghibu. Gelanggang ini bukan sahaja tempat untuk beriadah dan bersukan, tetapi juga simbol usaha kita ke arah kelestarian dan gaya hidup sihat. Dan saya percaya kemudahan ini akan mengeratkan hubungan antara murid, guru, ibu bapa dan komuniti setempat. Namamu siapa? Ambar. Amber. Okey, boleh tak saya nak tanya 3 soalan? Okey, yang awak buat tadi nama dia silat apa? Tak, seni tunggal sama seni ganda. Oh. Dah berapa lama awak masuk silat? Sudah lama lah, dari kelas 1 SMP. Tu berapa tahun? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. Okey. Saya mau tanya boleh tak? Kenapa banyak barang Indonesia barangnya bertemakan batik?